Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Rabu 26 Mac dan kita akan meneliti dengan lebih dekat carta euro dan pound Britain bagi menilai potensi pergerakan pasaran. Euro mencatat kenaikan pada hari Selasa disokong oleh data sentimen yang agak memberangsangkan dari Jerman. Indeks iklim perniagaan, keadaan semasa dan jangkaan semuanya mencatat penambahbaikan menandakan bahawa ekonomi terbesar Eropah ini terus berada di landasan pemulihan. Walaupun bacaan tersebut sedikit di bawah unjuran, trend menaik masih menyokong keyakinan bahawa langkah rangsangan fiskal yang diumumkan baru-baru ini akan membawa kesan. Walau bagaimanapun, ketika sesi dagangan berikutnya, euro kembali mengalami penurunan susulan data makroekonomi Amerika Syarikat. Anehnya, walaupun indeks keyakinan pengguna Amerika Syarikat jatuh dengan ketara daripada 100.1 kepada 92.9 melebihi jangkaan penurunan, namun dolar tetap kukuh. Ketahanan dolar ini kelihatan berpunca daripada kenyataan baharu Donald Trump yang sekali lagi menegaskan komitmennya terhadap tarif lanjutan dan tidak menunjukkan minat untuk melonggarkan dasar perdagangan, berbeza dengan komen beliau sebelum ini yang mencerminkan pendirian lebih lembut. Ini membantu dolar untuk mengukuh semula dalam fasa pembetulan yang lebih ketara terhadap euro. Memandangkan pembetulan ini boleh bertukar menjadi fasa menurun yang lebih berpanjangan bagi euro, para pedagang dinasihatkan agar berhati-hati pada paras semasa. Kalender ekonomi Amerika Syarikat turut memaparkan data jualan rumah baharu yang gagal mencapai jangkaan tetapi masih mencatatkan peningkatan berbanding Januari. Perkembangan ini memberikan sokongan tambahan kepada dolar. Selain itu, beberapa pegawai Rizab Persekutuan menyatakan bahawa Bank Pusat akan bertindak berhati-hati dalam pemotongan kadar faedah berikutan kebimbangan bahawa dasar tarif agresif Trump boleh membangkitkan semula tekanan inflasi. Dalam konteks ini, kebarangkalian kekal tinggi bahawa Fed akan mengekalkan kadar faedah pada tahap agak tinggi sekurang-kurangnya sehingga separuh pertama tahun ini. Tumpuan data makroekonomi hari ini. Hari ini, kalender makroekonomi memberi tumpuan kepada data ekonomi utama UK. Indeks harga pengguna CPI dijangka meningkat sebanyak 0.5% secara bulanan pada Februari dan 2.9% secara tahunan. Sebagai perbandingan, harga pengguna mencatat penurunan pada Januari dan jika angka hari ini menunjukkan inflasi terus mereda, Pound Britain berkemungkinan berdepan tekanan sekali lagi kerana pasaran mungkin mula mengambil kira prospek yang lebih dovish daripada Bank of England. Inflasi teras pula dijangka perlahan kepada 3.6% secara tahunan. Di samping itu, pengumuman belanjawan tahunan UK turut menjadi perhatian. Menteri Keuangan Rachel Rivers dilaporkan merancang untuk pengurangan belanjawan sebanyak 2 bilion euro, satu isyarat berhemat yang boleh menjejaskan nilai pound. Sementara itu, kalender zon euro pada Rabu agak lenggang, menyebabkan para pedagang mengalih tumpuan ke Amerika Syarikat. Di sana tempahan barangan tahan lama diramalkan menurun yang boleh memberikan tekanan kepada dolar. Turut dalam agenda ialah ucapan oleh pegawai Rizab Persekutuan Neil Kashkari dan Alberto Musalim. Kenyataan mereka akan diteliti dengan lebih dekat, terutamanya kerana komen terbaru daripada pembuat dasar sebelum ini cenderung untuk menyokong dolar Amerika Syarikat. Berdasarkan carta 1 jam, terdapat peluang pembelian sekiranya berlaku false breakout pada paras 1.0780 dengan sasaran kenaikan ke 1.0818. Jika harga menembusi dan kukuh di atas paras ini, euro mungkin melonjak ke 1.0856 dan berkemungkinan mencecah 1.0892. Pada paras 1.0892, saya mencadangkan membuka posisi jual pada rebound dengan jangkaan pergerakan 30 sehingga 35 pips. Posisi penjualan di 1.0818 dan 1.0856 wajar dipertimbangkan sekiranya berlaku false breakout. Sebaliknya, penembusan ketara di bawah 1.0780 akan meletakkan kuasa di tangan pihak penjual untuk membuka laluan penurunan menuju 1.0746 dan seterusnya 1.0715. Pada paras tersebut adalah wajar untuk membuka posisi pembelian di rebound
dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 25 sehingga 30 pips. Pembelian di 1.0746 dan 1.0780 relevan sekiranya berlaku false breakout. Beralih kepada pound Britain, mata wang ini masih didagangkan dalam julat mendata dengan pembeli dan penjual bersaing menjelang data inflasi utama UK. False breakout pada 1.2926 selepas data ini boleh mencetuskan isyarat pembelian berpotensi untuk menolak sterling ke paras 1.2949. Penembusan di atas paras ini akan membuka laluan ke 1.2969. Paras 1.2988 menjadi sasaran paling jauh di mana saya mencadangkan untuk membuka posisi penjualan di rebound dengan jangkaan pergerakan 15 hingga 20 pips. Posisi penjualan di 1.2969 dan 1.2949 sesuai selepas false breakout. Jika momentum pembelian pudar sekitar 1.2926 selepas data inflasi UK, posisi pembelian patut ditangguhkan sama ada ke 1.2902 menerusi false breakout atau ke 1.2874 di rebound dengan jangkaan pembetulan intraday sebanyak 25 sehingga 30 pips. Posisi pembelian di 1.2902 dan 1.2926 hanya relevan jika berlaku false breakout. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.